Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersama saya Nur Husnina binti Azman selaku wartawan TVPSS Setawar. Tepat pada 14 Ogos 2025, Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Air Tawar telah mengadakan program latihan kebakaran dan juga tata cara menggunakan alat pemadam api. Mari kita lihat bagaimana aktiviti ini dijalankan. Saya pegawai bomba Muhammad Hafiz bin Omar daripada Balai Bomba dan Penyelamat Batuas. Baiklah, apakah objektif utama latihan kebakaran ini dijalankan? Okey, sebenarnya objektif utama sesuatu latihan kebakaran dibuat di sekolah adalah untuk memberikan pengetahuan kepada guru-guru dan murid sekiranya berlaku sesuatu kebakaran yang sebenar, apa yang perlu dibuat untuk kita mengelak, untuk kita keluar daripada bangunan dan apa tindakan seterusnya yang harus dibuat pada pelajar-pelajar dan guru-guru. Baiklah, apakah harapan Tuan kepada seluruh warga SMK Teluk Air Tawar ni selepas diadakannya latihan kebakaran ni? Harapan saya kepada setiap pelajar dan guru-guru selepas membuat latihan kebakaran ni adalah mengharapkan supaya semua guru dan murid dapat faham apa yang perlu dilakukan sekiranya terjadi sesuatu kebakaran dan apa yang disampaikan berkenaan dengan demo alat pemadam api. Murid-murid dan guru-guru dapat memahami dan dapat menolong orang lain, bukan hanya diri sendiri ketika mana diperlukan, bukan hanya di sekolah tetapi di mana-mana sahaja. Itu dia. Terima kasih Tuan. Sekian itu sahaja daripada kami TVPSS Setawar. Ingat, setawar semangat, setawar inspirasi, tempat harapan menjadi realiti.